Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita 1447 Hijrah. Kita nak buat satu benda lah. Nak buat satu podcast. Nama dia Kopi dengan Stetoskop. Tapi kopi tak ada hari ni. Tak puasa. Dan kita targetnya ni permulaan dan mesti ada ni ya. Ada susulannya dan kita nak perbincangan kita lebih pada kesihatan. Kalau ada viewer daripada orang yang masyarakat umum ke apa boleh ni lah, boleh ambil manfaat daripada perbincangan kita. Dan hari ni insya-Allah lah post siri 1 lah. Siri 1 dan hari ni kita bersama dengan Dr. Najmi hari ni. Jadi Dr. Najmi ni sayang hari ni panggil doktor kekok sikit. Kerana biasa panggil Abang Najmi. Tapi sebenarnya Dr. Najmi ni orang yang berpengalaman dalam buah pinggir lah. Hari ni kita nak bincang, sebenarnya tajuk kita sebenarnya nak bincang pasal buah pinggir. Dan tertambah lagi bulan Ramadan ni dan pengurusannya bulan Ramadan. Boleh lagu tu? Boleh je. Masihlah Dr. Zain. Cuma nak sikit lah tambah. Dr. Najmi ni backgroundnya belah mana daripada yang jadi apa panggil, kalau yang saya faham sekarang ni ialah sebelum pada ni kerja di unit hemodialisis lah atau buah pinggan di Hospital Pakar USM. Dan sebelum tu pula di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 dah. Betul. Yang apa panggil, kalau Kelantan hak kena dialisis ni kena air tangan Dr. Najmi belaka lah betul kita. Boleh kata kita kau? Tak boleh lah overclaim sangat. Tapi orang kata kebanyakan gitu lah. Kebanyakan lah. Jadi ni kita. Ya. Jadi ramai kau kena buah pinggir di Kelantan ni. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam satu Ramadan untuk semua. Tak boleh salam pesan. Sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Zaim, sahabat saya, di pakar kesihatan awam kita lah. Dah lagi kita insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kaitan dengan buah pinggang ni, sebelum saya pergi menjawab berapa ramai dari segi statistik di Kelantan kita, kita kena maklum bahawa tubuh kita ni adalah amanah Allah Ta'ala. Masya-Allah. Tu poin yang penting ada. Dan tak kiralah mata kita, tangan kita, rambutnya, giginya, telinganya, semua benda tu amanah Allah Ta'ala. Pak Ustaz dah kaitan dengan Dr. Najmin. Jadi berkaitan dengan buah pinggang apa benda yang sama lah deh. Okay. Kalau kita catch up pasal statistik ni statistik di Kelantan ni sebenarnya kalau saya bandingkan pengalaman peribadi saya lah. Ketika saya berada di Syafiq Z2 Kota Baru, lebih kurang 11 tahun lepas lah, 2015. Ketika tu nak melihat pusat dialisis di setiap daerah ni jarang lah. Bagai macam orang pelik. Orang tak kenal pusat dialisis. Tapi hari ni 19 hari 2 2020 ni, pendek kata kalau kita jajak jalan. Kita jalan, kita jajak setiap daerah, pusat dialisis ni terlampau banyak. Jadi data yang saya ingat, plus minusnya kita ada lebih kurang 3,000 pesakit lah Di Kelantan yang actively sedang dialisis. Masya-Allah. Banyak lah. Dia kalau kita melihat iceberg tuan-tuan ngaji tengok deh iceberg. Sebenarnya orang cuci buah pinggang ni adalah tip of iceberg ya pernah. Maknanya ramai lagi lah. Sebab tahap 5, orang cuci buah pinggang ni tahap 5 Dr. Zaim. So tahap 5 ni kita akan bahagikan kepada 2. 5D which is 5 dialisis, 5ND non dialisis. Ada juga 5ND. 5ND non dialisis. So pembahagian tu lagu mana? Secara mudahnya
kita akan decide pesakit buat dialisis ni apabila estimated glomerular filtration rate Berapa dia tu? kurang daripada 7. Takut nak tahu berapa estimated glomerular. Tuan-tuan, kita untuk jalan mudah lah, saya nak ajar pengiraan dulu baru saya terangkan lah. Kalau tuan-tuan buka sahaja Google, type CKD AP, mungkin kamera boleh zoom sikit. Type sahaja CKD AP, tekan CKD AP equation. So kita isilah dia. Boleh isi dalam tu. So barulah kita tahu GFR. Jadi sebagai contoh lah, okey, pesakit saya ni umur 60 tahun. Baca kreatinin dia kita letaklah deh. Normal kreatinin ni 100 ke bawah. Deh. Okey. Sebagai contoh, saya letak di sini equation lelaki umur 60, kreatinin 400, stage Romannya 5. Deh. Stage 5, GFR dia 14. So, biasanya kita tak buat lagi dialisis untuk 14 GFR ni. So, estimated glomerular filtration rate ni sebenarnya, kalau nak kecek lagi bahasa kapungnya, maknanya kita kata fungsi buah pinggir hot meninggal. Maknanya patutnya berapa banyak, tapi lepas kena buah pinggir tu tinggal banyak mana lagi boleh guna. Jadi 14%. Kalau nombor sini 14, maknanya lebih kurang 14% je lagi buah pinggir ni berfungsi. Kalau raja dengar juga doktor, kalau Dr. Najmi kalau kata buah pinggir ni kalau suku pun, maknanya kita ada 2 butir buah pinggir, ada 2 butir belakang kita ni. Jadi kalau orang buang, orang derma buah pinggir 1, so pun boleh guna, kalau separuh pun boleh guna lagi, katanya orang tak tahu betul. Okey, comel soalan tu dah. Dia manusia memang boleh hidup dengan sebuah pinggir. Masya-Allah. Tuhan buat molek. Tuhan buat molek dah. Maknanya untuk long run, maknanya akan datang depan hari sebagai contoh lah deh. Nauzubillah lah. Kita ambil contoh siapa-siapa dah di kalangan kita ni, pasangannya ataupun adik-beradiknya kena dialisis. Gold standard treatment adalah kita panggil renal transplant, pemindahan buah pinggang. Lepas tu nak jual banyak dah buah pinggang. Waktu tak tahu tu. Tapi masalah benda tu kita ada Istanbul Declaration lah. Maknanya kita tak boleh buat unnecessarily, tak boleh buat lah deh. Atau black market tu ada lah sebenarnya. Untuk masa sekarang Malaysia tak iktiraf. Okay. Malaysia tak iktiraf. Tapi di luar ada lah. Ya, benda tu possible je. Di negara-negara miskin. Jadi saya nak sambung sikit berkaitan dengan hot tadi lah. Kalau pesakit tadi dengan kreatinin 400, GFR dia 14. Biasanya saya jumpa di klinik, kalau GFR 14 ni kita bagi appointment sebulan. Maksimum 2 bulan. So kita akan ambil darah sekali lagi. Let's say kreatinin tu dah makin teruk. Dia jadi negatif. So GFR dia dah jadi 9. So 9. 9 ni dia borderline. Contohlah kita lihat pesakit ni dah ada bekuk kaki dah, okey. Tak sihat dah, uzur benar dah. Keperluan untuk dialisis walaupun GFR 9 tu perlu atas mana kita melihat penilaian klinikal. Tengok luar. Tengok luar. Kalau GFR 9 ada je pesakit GFR 9, mari senyum-senyum, jalan kaki, molek lagi dah tu. Molek lagi. Tapi kalau dia buka mulut tu bau wawa. Bau lagi mana tu? Bau urimia. Kalau Kelantan panggil bau aica. Oh betul bau dia. Bau aica, bau yang sangat busuk lah. Bau urimia. Bau macam air kecil. Sakit pakai perasa. Dia kecek apa? Kecek bau air kecil. Sebab urea dia tinggi sangat. Okay. So kalau 9 ni borderline. Tapi biasanya kita cut point kita in general kita ambil dalam GFR less than 7. Less than 7 ataupun 7. Boleh. 8 pun boleh. Tapi benda ni case by case basis. Sebab itulah kita nak bagi tadi, nak ceritanya buah pinggir tahap 5 ni pun, walaupun orang di luar sana kata, oh saya tahap 5 tapi sihat aja. Yalah.
Sebab walaupun GFR 14% sahaja meninggal, possible sahaja. Boleh untuk dialisis. Maknanya tadi Dream sebut apa namanya urea. Apa dia tu? Urea. Kreatinin. Okey, Apa dia baik. tu sebenarnya? Okey, comel soalan. Kita pergi ke depan dok. Nak patah balik dah. Jadi sebenarnya apa yang kita kecek pasal urea kreatinin tu, kalau lihat di dalam CKDAP equation ni, kita kena isi satu kolom tu serum kreatinin. Maknanya baca result kreatinin. Baik, urea ni gapo dan kreatinin ni gapo? Dia sebenarnya test kalau kita buat di hospital, kita ambil darah ataupun di klinik baca buah pinggir ataupun renal function test. Setengah klinik panggil renal profile. So renal profile ni ada beberapa cargo lah dalam itu. Garam sodium, garam potasium, Gagal tubuh lah. garam dalam tubuh lah. Tu pak kita makan tu. Gagal kasar tu. Garam kasar tu cerita lain. Tu sodium chloride. Tu serupa. Dia orang kata kalau orang buah pinggir tak dimakan garam banyak dia kata. Mungkin ada relate jugalah. Betul. Itu garam potasium, garam K. Lepas tu urea dan kreatinin. Urea ni adalah bahan kumuh, bahan kotor. Kecing. Senang kata toksin. Toksin ni tak diperlukan oleh tubuh kita. Kita toksin. Sebab itulah apabila kita minum, kita makan, siapa masuk kita kena waktu tubik. Melalui air kecil ataupun najis kita. Jadi toksin yang berlebihan akan dikeluarkan oleh buah pinggan yang sihat. Tapi kalau buah pinggan punah, toksin tu tak boleh nak tubik. Sebab itulah bacaan urea tu tinggi Dr. Zain. Napih tak jadilah. Ya, napih tak jadi. Dia mungkin dia tubik air kecil. Banyak air kecil tubik. Dia cerita banyak. Tapi air kecil tak ada kualiti. Sebab napih punah. Kreatinin ni pula ialah petunjuk. Jadi standardnya kita kata normal kreatinin ni ialah dalam lebih kurang 100 ke bawah. 100 ke bawah. Kalau lebih pada tu? Lebih pada tu kita kena kira calculation tadi. Tadilah. CKDAP equation. So kalau in general kalau perempuan 350 kreatinin tu dah jadi tahap 5. Tapi kalau lelaki dia 400. Tu standardized. Apa? Tu saya pun tak boleh nak jawab. Tu hewat lah gitu. Tu hewat lah gitu. Saya tak boleh faham gitulah. Cuma nak tanya lah sebab kita tengok dialisis saja 3,000 di Kelantan lah. Tapi tip of iceberg tak. Maknanya ramai yang tak dapat rawatan ataupun memang tak ambil perawatan tu. Ada juga lah. Ada yang saat ni ada peringkat 1 sampai 5. Sebelum nak pergi lebih jauh pada tu, sebelum dapat 1 sampai 5 tu, apakah risiko sebenarnya nak dapat buah pinggan? Siapa dia hak kena? Siapa dia? Comel soalan. Comel sama muka kita tanya tu orang nak tahu belakang dia. Comel. Dia sebelum saya nak jawab tu, saya nak share satu cerita yang cukup menarik lah. Ni sepanjang kerjaya saya, tak adalah lama, bukan puluh-puluh tahun, baru sajalah. Berapa tahun dah Dr. Najmi kerja? Lebih kurang ni tahun ke-13 dah lah kot. Masya Allah. Tahun ke-13 pengalaman banyak dah. Interesting ni kita ada satu referral, rujukan daripada tim kanak-kanak pediatrik di hospital saya. Kanak-kanak tu sebenarnya diagnose diabetik type 2 ketika umur 6 tahun. Diabetik type 2 nak kecil manis jenis 2 ni biasa orang dewasa. Ya, orang dewasa. Tapi berlaku kepada dia umur 6 tahun. Umur 6 tahun tu dah start cocok insulin. Masya Allah. Start follow up 3 bulan sekali. Untuk ambil ubat lah. Ya. Kalau Dr. Zain pernah dengar ubat metformin. Ya ada kau metformin hak ubat air. Itulah kata dia kan. Mungkin dia peracur ke saya tak pastilah. Tapi adik itu insulin ada, metformin pun ada. Lepas dia besar sikit lah. Mungkin dalam umur 11 tu dia tambah metformin. Cuma surprisingly
kita hantar hot test untuk menunjukkan biasanya kalau bawah 30 ni, bawah 20 ni biasanya type 1. Ni type 2. Type 2. Dan selepas 7 tahun, selepas 8 tahun, tahun ni umur 14 tahun, dapat CKD dah. 7 tahun. 7 tahun. Jadi nak rayaknya, punca utama nombor 1 di Malaysia kita ni kecil manis Dr. Zaid. Masya Allah. Bila lah Dr. Zaid cek kecil manis? Saya baru je cek bulan 12. Comel. Saya biasa cek 6 bulan sekali. Dan hari tu saya sambil-sambil buat saringan pada orang, saya pun cek jugalah. Comel lah. Alhamdulillah, comel. Setakat ni comel. Alhamdulillah. Makan pun tak manis banyak lah sekarang ni. Dan kita bulan Ramadan ni, comel. Mungkin lah banyak sangat kuih-kuih kita nak buka puasa. Yeah. Puasa tu kena beringat lah. Jadi Alhamdulillah. Kiranya kalau kecil manis tu punca utama mungkin nombor 1. Yalah nombor 1 deh. Maknanya risiko pertama ialah kecil manis, dan cara nak elaknya jangan beri kecil manis lah. Jangan beri kecil manis, gitu sahaja. Tapi sebab mungkin sebut sikit sana ni kecil manis jenis 1 dengan 2 ni, takut ada orang kita tak tahu beza luar tu, mungkin tu Najib sebut sikit lah. Okey, baik. Kecil manis jenis 1 ni punca dia ialah maknanya pankreas. Tubuh kita ni menghasil ada organ nama dia pankreas. Pankreas tu menghasilkan insulin semula jadi dalam tubuh. Tak payah cocok. Tak payah beli jagung. Dan kalau kita di hospital kena beli jagung, kena cocok sendiri, kena pulah nombor berapa, buah dalam peti. Tapi insulin semula jadi yang Allah Ta'ala buat. Di pankreas tu, kalau orang jenis tahap 1 ni, jenis 1 ni, type 1 ni, diabetes, pankreas tu tidak menghasilkan langsung insulin. Memang dia daripada asal macam tu lah. Dia asal macam tu. Memang bukan salah dia lah sebab akan benda tu azali lah. Benda ni azali. Jadi kita tak boleh marah kepada orang tu lah. Tak boleh nak marah ke apa lah. Maknanya benda tu berlaku dengan sendiri. Spontan lah. Dan benda tu kes diabetes type 1 ni sangat-sangat jarang sebenarnya berlaku. Tapi apabila jenis nombor 2, kecil manis ni apabila kesalahan diri sendiri ya. Kesalahan diri sendiri. Insulin ni dah overproduction dah. Okey. Pagi manis, petang manis, tuai manis dah. Tuai tu manis dah. Tapi nya gibeh manis lagi. Jadi apabila manis terlampau banyak, dialah sekali istilah kita panggil pancreas exhaustion. Kita lah burn out. Banyak tu yang makan manis dah. Banyak dah. Itulah. Apabila dah dia burn out, so menyebabkan insulin tu production tu sangat berkurang. So menyebabkan gula jadi tinggi dalam tubuh. Itulah kecil manis. Maknanya kecil manis yang pertama. Selain daripada tu ada ke tak? Yang punca apa-apa risiko lain dah. Risiko lain. Tadi kita kaji pasal risiko. Mungkin hak kecil manis terkawal tu okey lah. Risiko lainnya darah tinggi lah. Darah tinggi. Kecil manis, darah tinggi ni dia anak beranak lah. Package lah. Dia package. Dia sebenarnya memang ada kajian. Siapa yang ada kecil manis, later on dia akan dapat hypertension. Dan siapa yang ada hypertension, later on akan diabetes. Dia nak rayak benda ni akan kapus sekali. Majoriti pesakit yang datang ke hospital tiba-tiba contoh. Ni pengalaman saya ingat ada 10 tahun lepas. Umur 20 lebih je baru. Mari hospital kes ke apa? Kes bisu punggung tak siap. Masya Allah. Jadi dia ambil ubat ke apa? Dia pergi farmasi sahaja. Beli ubat. Beli ubat. Tak sia-sia. Tapi mari hospital tu dalam keadaan teruk sangat dah. DKA. Masya Allah. Mari dengan DKA. Tak khabar. Diabetes kita acidosis. Hampir tak khabar lah kita kata agak. Gula tak boleh baca. Tuai kerikote. Memang kata kalau DKA ni orang kata gula tinggi. Penyebab kematian lah orang kata. Sebab tu kan saya mungkin boleh betulkan lah fakta hari tu kita yang saringan hak Malaysia buat lah NHMS tu rasanya hak NCD pada 2024
ke 22 tak ingat saya. Cuma Masa dia kata 23 kot. 23 kan, dalam pada dia kata lebih kurang 80% daripada orang muda lah, mungkin umur 20, 30 yang tak tahu mereka tu pesakit kecil manis. Nah, maknanya tak check lah. Lepas tu Dr. Najmi tanya saya tu check ke tak? Maknanya tu yang kita kena check lah deh. Dia nyakit tak sakit ni bahaya. Deh, tak rasa. Nyakit tak sakit ni bahaya. Tapi tahu-tahu dia buruk dengan sendiri. Deh. Sebagai contoh lah, kalau orang lelaki lah, apabila 40 tahun, 50 tahun, tak rajin check. Antara tanda pertama, dia orang lelaki memang konsenal berkaitan dengan kesihatan lelaki dia. Maknanya dia tak boleh berfungsi untuk buat hubungan dengan suami isteri lah. Hubungan suami isteri. Baru ketika dia check, baru tahu. Saya baru tengah ada satu kuliah, seorang family medicine specialist. Dia share cerita, dia share satu jurnal. Siapa-siapa orang lelaki ada masalah ni, kita panggil important ke apa? Yalah, mati pucuk lah sebenarnya mati pucuk ni, ketika dia test tu, molek test sekali ECG. Sebabnya hak mati pucuk tu orang kata salur darah kecil sangat lah. Tapi sebenarnya pucuknya dia jatuh tu sendiri, tak kuat. Maknanya salur darah pada kemaluan lelaki lah. Maknanya dia kecil saja deh. Tapi jatuh tu yang salur darah besar. Ibu dia tu tak kuat dah. Maknanya tu tanda awal mungkin. Kau kan tanda lewat. Tanda lewat dah sebenarnya. Tanda lewat dah. Maknanya mungkin dia dapat serangan jantung awal tu ada. Jadi poinnya nak ceritanya, kita kena cek cimani dan darah tinggi. Modalnya sebenarnya, saya pernah pergi ke farmasi swasta di sekitar Kelantan. Dia kata kalau nak cek gula, dia setengah tu letak harga RM5 lah sekali teh. Jadi kita pergi poso, glukometer tu. Teh RM5. Cek tekanan darah tu dia charge RM2. Mungkin modal RM7 lah. Tapi kalau lah ni sebenarnya kalau kita rajin lah, banyak dah yang dibuat untuk ni. Sekarang ni umur 30 pun boleh pergi test di klinik kesihatan sebenarnya. Betul. Free saksian lah bayar. Tapi rasa untuk saringan, sebab kalau yang kita test yang kecil, apa panggil glukometer biasa, capillary tu tak berapa tepat jadi kita tak makan dah. Jadi ada mungkin kalau panggil kita test yang tu ambil darah tu. Dan benda ni free sebenarnya di klinik kesihatan ataupun bayar RM1 lah. Betul lah, mungkin kalau nak lorak kita orang lorak semacam kita ni pun nak ambil masa Dr. Najmi pun agak susah lah. Terpaksa kurangkan lorak macam. Tapi main dengan kesihatan ni tak lorak dah. Kalau dia sakit, dialisis berapa lama sekali dialisis? Biasanya. Baik, comel soalan itu. Dialisis ni dia ada dua cara lah. Dua cara. Kita panggil dialisis darah dengan dialisis air. Kita kecek kalau hak pusat dialisis, hak tepi-tepi jalan kita tengok mana-mana daerah lah. Jelinya, topaknya, Kota Baru kita ni pun. Hak tu pusat dialisis swasta. Hak tu rawat teh 4 jam 3 kali seminggu. 4 jam tu satu rawatan lah 3 kali seminggu. Maknanya tu kata kalau kata Ahad Selasa Khamis. Tak gimana? Dan kita duduk atas kursi tu tak lagi mana dah. Esok tu lah kalau nak pergi jalan tu. Tapi lusa tu dicuci pula. Masya-Allah. Dia ginilah, kalau nak positif thinking berkaitan dengan penyakit ni, saya boleh share-nya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah lihat dengar berkaitan dengan last year rasanya. Seorang doktor Prof. Allahumma salli alaihi wasallam, saya tak ingat dia. Yang orang kata dia meninggal tu memberi kesan lah pada semua. Allahumma salli alaihi wasallam. Saya tengok. Tak apa, nanti saya cek balik. Nanti ingat balik. Nanti lepas tutup recording ni kita cek balik, kita cek balik dah. Tapi nak oyaknya profesor ni dia nya
Memang ada kecil manis, darah tinggi, dan package lah. Pernah kena stroke, jatuh sombak 3. Cuma tak ada buat bypass lagi, sempat stand, dan buah pinggir punah. Buah pinggir punah sampai buat dialisis lah, dia cuci darah. Tapi nak ayatnya, dia ni committed. Prof Muhammad Kamil. Prof Muhammad Kamil. Dia boleh search pasal buku dia. Walaupun sibuk, dia kata time buat time tengah dialisis itulah dia boleh mengajar Quran, boleh tazkirah pesaing-saing. Tepi-tepi sebanyak. Kalau kita mindset negatif, orang tak lagi mana dah lah. Positif lah dia. Kita take it positively. Walaupun kita boleh pergi pusat dialisis lah. Pergi pusat dialisis tapi boleh kena sair, boleh kena misi setelah dialisis ke apa tu dia. Dialisis yang kedua nama dia cuci air. Cuci air ni sebenarnya kita di Malaysia sektor nefrologi di Malaysia ni kita prefer CAPD first. CAPD ni adalah rawatan cuci air. Kita nak kalau boleh pesakit tahap 5, pilih cuci air dulu. Cuci air ni buat di rumah, bagus. Tak payah boleh, tak payah start kereta, nak pergi, lepas tu klik, nak ambil pula. Ni buat atas rumah kita sahaja, cuci air. Kalau cuci air ni buat di rumah, lebih kurang 4 kali sehari. Memang bunyi macam rohak sangat, 4 kali sehari, tapi sebenarnya dia 30 minit saja. Kejap je lah. Exchange pertukaran air rawatan tu 30 minit. So 30 minit siap, kita bebas. 30 minit lagi kita buat rawatan, bebas. Sambil main telefon je lah. So pergi mari mungkin lah 2 jam ataupun paling lama sikit mungkin heret sampai 3 jam. Masa rawatan. Tapi kalau orang pergi dialisis, dianya kena tepat masa. Pukul 7 tu start cuci dah. Iyalah kena cukupkan masa 3 jam tu. 4 jam. Pukul 7 tu start dah rawatan. Paling kurang setengah kena ada tepat dah. Tak ada. Muka pukul 11 tu orang lain pula. Slot tu Tapi kalau orang cuci air, dia tak ada. Asal cukup 4 kali sehari, jarak tu dalam 5 jam. Okey lah. Nak buat pukul 7 suku boleh, 7.30 boleh. Yang penting buat 4 kali rawatan. Maknanya lagi comelnya kita buat cuci air lah. Ingatlah maknanya biasanya orang tadi kita sebut punca makna tanda. Biasa kata kalau buah pinggan rosak ni kecimbur sebenarnya apa tanda dia? Okey, baik. Dia tandanya sebenarnya hak kita sebut tanda tu tanda-tanda awal standard lah sebenarnya. Tanda-tanda awal tu especially diabetic patient, dia early sign of diabetic nephropathy, tanda awal pesakit ada masalah buah pinggang ni adalah kebocoran buah pinggang. Which is kita detect dalam air kecil dia ada protein. So kalau terlampau banyak protein dia berbuih air kecil kita ni. Terlampau yang kata buih-buih tu. Ya, berbuih. Kadang-kadang buih sebab lain pun ada kan. Ya, kalau minum teh susu, teh tarik, susu memang dia buih juga. Dia kandungan protein tinggi. That's why lah. Teh tarik akan menyebabkan kecil berbuih juga. So, tapi let's say benda ni berlarutan. So, kita kena pergi check. Dia tak adalah tanda-tanda macam yang jelas macam demam ke tak ada. Dia penyakit tak sakit. Penyakit tak sakit. Tahu-tahu apa kaki sembak. Kaki dah bekak dah. Kaki sembak. Yang bekak tu dah teruk lah kat je. Dia orang kata dah ni dah lah. Maknanya saringan tu jadi satu peranan kita lah untuk. Betul. Kita kena sedar lah. Kena cegah awal. Sebab kalau dia bekak kaki tak ada buat apa lah, mungkin pergi ke dialisis je lah tak. Allah Alam. Tu kita kena test darah kapal dulu. Cuma tu maknanya dah tahap yang buruk. Berkenaan Ramadan lah. Orang dialisis ataupun orang pesakit saya pernah tengok lah, maknanya dia kata kalau yang dialisis atau yang perlu hemodialisis ni tak perlu puasa, dia kata kerana memudaratkan. Sebenarnya dari segi macam mana tu sebenarnya memudaratkan? Maknanya ustaz akan kata okey mudaratkan ke tak? Dia kata nak tahu mudarat ke tak, tanyalah doktor. Antu nak tanya Dr. Najmi ini. Baik. Okey, comel soalan tu.
Dia kalau ikutkan saya lihat fatwa Majma' Fatwa yang bersidang lama dah ni. Ya, fatwa kat Mesir berkaitan dengan dia sebab kita kena ambil dalil pada Quran tu kan. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kita tangguhkan maknanya kena ganti. Kalau dialisis tak boleh nak ganti dah, dia memang dialisis dah. Tapi itulah kata marda tu makna sakit. By definition CKD stage 4 tahap 4 buah pinggir, maknanya GFR dia kurang pada 30. Tidak mana tahap 4 dan tahap 5 ni memang kita tidak digalakkan berpuasa. Memang maknanya sesuai, maknanya dia tak fit untuk puasa lah. Ya, tak fit untuk puasa disebabkan berisiko untuk dapat komplikasi. Sebagai contohnya nombor 1 kekeringan. Kekeringan. Pergi temu janji doktor kata suruh sukat minum air. Bulan puasa dah sukat dah. Puasa lagi. So risiko dehidrasi. Kekeringan air. Okay. Nombor 2, kalau pesakit yang tengah dialisis dah berpuasa pula. Jadi keseimbangan garam dia tu tak stabil. Tak stabil. Nombor 3, kaitan dengan fluid balance. Ya, apabila kita berpuasa, kita tak minum dah. Kita tak minum dan kita tak makan. Jadi kandungan sodium dan fluid dalam tubuh kita tu tak seimbang. So pesakit yang dialisis, especially pesakit cuci darah, risiko dapat kita panggil keadaan intradialytic hypotension. Maknanya tekanan darah tu drop ketika buat dialisis. Jadi pesakit memang tak selesa lah. Sebab itulah kita nasihatkan supaya tidak berpuasa. Kalau ada amalan-amalan lain yang boleh buat lah. Ya, betul. Kita ada 4 jam di meja tu. Atas kita nak buat apa? Betul. Kalau sakit yang saya lihat di mana-mana tempat, kalau yang bagus juga ambil inisiatif. Kita itulah whatever lah, nak baca ke, nak zikir ke apa. Sebab itu masa kita betul-betul. Orang lain tak ganggu, betul? Kita jadi kita. Kalau ganggu pun tak boleh ganggu. Tak boleh ganggu muka rawatan dari situ. Berjepuk darah tu kalau nak ganggu tak. Jadi nak ayatnya orang kata sangat berbahaya lah pada pesakit yang dialisis, especially untuk puasa bulan Ramadan. Jadi kita ni sebagai perawat, kita boleh menasihatkan sahajalah. Ada juga saya dengar memang ada. Dia kata kalau tak puasa pun dia tak boleh minum air banyak juga. Lepas tak makan ke apa juga dia kata. Cuma ala-ala puasa. Ala-ala puasa gitulah yang disebutnya. Tapi kita kena considerlah dia punya komplikasi tu agak teruk lah juga dia. Cuma berbalik pasal minum air tu. Bagi orang normal lah. Macam kita ni kan. Yang tak ada sakit apa-apa alhamdulillah ni. Bila Ramadan kita tak minum air lah. Tempoh masa yang 8 jam kita di Malaysia ni agak lama. 12 jam puasa kita. Lebih kurang lah. Jadi sepatutnya cara minum air ni macam mana? Tadi Dr. Najmi macam kita sebut banyak pasal kecil manis lah. Cuma dari segi minum air, nak lebih kepada tajuk minum air sikit ni. Ataupun air special. Ada sekarang ni kata yang air yang kurang, ada magnesium lah apa semua tu. Ada peranan tu semua tu sebab ada pertanyaan kepada saya. Saya ada di satu program dia sebut pasal kesihatan lah. Cuma ada satu soalan tu berkenaan air yang sesuai ni. Air masak yang sesuai. Dia kata kena air bubbles ke. Kan bubble oksigen. Macam-macam lah. Ataupun air, kalau air kowe ke dia kata dah tapis semua garam. Sebenarnya yang mana yang perlu ke kita concern benda tersebut? Okey, baik. Dia minum air secukupnya ni secara relatively kita dewasa di Malaysia ni, kalau perempuan tu dalam berat 50 ke 60 lelaki ni 60, 70, 80 lah. So perempuan normally the best is
2 liter per day air. Lelaki 2.5 ke 3 liter lah. Itu yang bagusnya lah. Tapi dengan syarat kita tak ada masalah kesihatan. Komen saya berkaitan dengan air mineral whatsoever ni, kita kena ingat apabila kita sebut mineral, di botol tu dia tulis mineral apa yang ada dalam tu, natrium, kalium, potasium, magnesium. Tu dalam minuman. Dalam makanan kita pun actually dah ada dah. Dah banyak dah. Magnesium dah ada. Magnesium dah ada, kalsium dah ada. Even though kalau kita minum air Kowe yang diklaim katanya langsung tak ada garam, garam mineral. Kita bukan hidup dengan minum saja. Kita makan, kita consume dengan makanan. Jadi makan colek ko. Dah ada dah. Colek tu asal rakyatlah sodium tu berapa tu dia. Ya betul. Walaupun manis tak berasa manis. Ya. Penuhnya Sodium dia tinggi. Potasium pun ada di situ. Jadi maknanya kalau ada kekurangan dalam tubuh kita, sebenarnya setting garam dalam tubuh ni berada pada buah pinggan. Dia yang kawal lah. Dia yang kawal. Jadi contohlah serut tawar sangat lecah-lecah tu, dia akan setting dalam otak, okey kena ambil bagi masin sikit. Biar. Tapi kalau duk biasa makan masin, tiba-tiba makan tawar, tubuh pun jadi kejut. Pelik ni. Sebab itulah contohlah dalam pengurusan program pengurusan berat badan. Bukan manajemen, kurus. Dia akan ada satu ketika kita panggil plateau weight. Tak berubah. Jadi kita akan perasan mungkin dalam masa 5 hari ke 10 hari kita puasa ni, berat. Longgar. Saya sendiri pun baru neja bos tu. Bahasa lain macam. Rasa seruh lah. Seruh. Tapi tak buka lagi tu. Tak buka lagi tu dah. Dedak manis sudahlah. Tapi selepas 10 hari berat tu akan plateau. Tubuh kita kata terkejut ni. Nak kau daripada berat 100 kilo tu 5 kilo mendadak dalam 10 hari dah. Kenapa plateau? Plateau tu maknanya tubuh kita ni dia dah buat condition setakat ni saja. Melainkan kalau kamu buat weight exercise, tambah muscle. Lagi kalau kita buat push up ko, sit up ko, apalah ikutlah nama exercise. Maknanya kalau kita buat exercise, barulah berat tu semakin turun. Hak ilai sebenarnya, hak ilai kilo tu bukan ilai lemak pun. Ilai air. Ilai air banyak. Lah ni nak kurangkan lemak tu. Bagusnya puasa sebab kita kurangkan kita makan dan kita kena bakar lemak. Itulah weight management. Maknanya untuk prevention ataupun tak nak bagi kena buah pinggan ni, puasa tu salah satu cara lah. Iaitu puasa yang Allah bagi pada kita hari ni. Dia nak jaga kesihatan kita. Cantik susunannya supaya, sebab kita kalau tak suruh puasa ni, payah juga kan. Dengan macam banyak makanan dan puasa ni pun beramak orang kata. Cukup-cukup hari lah tu baru nak tu. Yalah. Mungkin kita akhirlah Dr. Najmi, sebab kita dah masuk bulan Ramadan, dah panggil tu. Nasihat kepada orang yang belum dapat penyakit ni, na'udzubillah dia akan dapat, dan orang yang dah dapat dah. Dua-dua. Boleh? Faham? Baik. Jadi mungkin ni sebagai nasihat sebab prevention dia ni mungkin nasihat untuk panggil terima keadaan. Faham. Sebagai kesimpulannya, kesihatan ni adalah amanah dah. Amanah Allah Ta'ala. Seperti mana kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada harta, kita ada anak ke apa. Kita jaga molek dia. Sampai telefon ni ke. Terang anak kita gembah telefon ni. Serang apa. Sebab kita sebenarnya kita sayang ni amanah dia. Jadi sebagai langkah prevention ni memang tak dinafikan lah. Memang pemakanan. Gaya hidup sihat Dr. Zaid. Pemakanan lah. Ni benda ni
dia macam susah juga kan. Memang Tapi kena sangat pakat susah. lah. Memang. Tapi kita kena sebut. Kena royak, kena sebut semua deh. Kaitan dengan gaya hidup sihat ni. Kalau kita lihat guideline maknanya guideline hypertension, guideline diabetes, guideline ischemic heart disease. Ni hak royak nyakit kecil manis kau, darah tinggi kau, nyakit jantung kau, buah pinggir kau apa. Guideline nombor 1 dia, nombor 1 sekali, lifestyle modification. Ubah gaya hidup. Sihat. Kalau kita bila ngelah kali aku brisk walk. Apa ni bunga aku, main badminton. Maknanya buat aktiviti dan juga kita buat makan yang betul-betul ikut portion, suku-suku separuh. Bila lah kali buat. Brisk walk di sebab ni kan mesti nak gaya kan. Yalah. Brisk walk di Aeon ke boleh jalan-jalan. Boleh, tapi kena jaga mata lah, takut purus puasa. Dikira. Sebab pengalaman saya kalau bawa anak-anak isteri pergi Aeon ni. Penat Pelik tu nyetak betis. Nyetak betis lah juga. Betul. Mana boleh dikira lah. Maknanya lebih 10,000 langkah tu sebenarnya. So prevention dia adalah lifestyle modification. Dan untuk lelaki especially di luar sana, hok isap rokok. Tolong berhenti rokok. Cuba ni bulan Ramadan ni. Bulan rokok bulan rokok pula. Bulan berhenti rokok ni comel dah tu hebat 30 hari tu. Si hari tu sedang molek tak? Molek-molek je. Apa buka puasa tu? Rokok dah. Bagi yang bukan Muslim, kaitan dengan minuman arak, alkohol. That one tu kena ubah lifestyle tu. Lepas tu antara lifestyle yang kita kena ubah juga ni berkaitan dengan kena avoid stress dalam hidup kita. Kena happy tu kena ada. Walaupun orang kata stres ni adalah pembakar semangat. Tapi takut dia terbakar lah sekali. Dia maknanya kena stres tu ada belakang. Tapi kena manage stres. Betul. Saya suka point tu. Okay. Kaitan dengan orang nyakit dah. Orang yang nyakit dah. Dah. Yang ada penyakit. Sila dapat konsultasi, jumpa orang hak selayaknya. Kita kalau kita punah basikal, kita tak pergi kedah kereta. Kalau punah telefon, kita tak pergi kedah cermin mata. Mana ada orang selayak dia. Kalau nyakit kecil manis ni, memang kena doktor hak kecil manis. Orang kata mendapat tauliah. Betul-betul graduate. Bukan kata untuk bomo kapung ke apa dia. Sebab apa? Demo ni banyak produk tu banyak ni. Ya. Saya nak sebut lah dia. Ni. Benda hak paling mustahak dia kepada orang kita di luar sana yang ada penyakit dah. Kenapa di hospital ni dia buat saringan check up ni 3 bulan 6 bulan sekali. Sebab apa? Kita bertanggungjawab kepada pesakit kita. Kita ambil tanggungjawab. Kita prescribe ubat, contohnya insulin. Contoh nama Actrapid. Wajib pagi cocok 9, tengah hari cocok 10 sebab makin berat tengah hari. Petang cocok 9 pula. Malam cocok 10. Supaya apa? Kita target A1C tu kurang daripada 7. Dan next appointment kita akan tengok. Jadi tak dengan insulin 9 unit dos tu. Kalau tak comel juga, kita kena tambah ubat oral. Makan. Ubat makan. Jadi hak mana tengah temu janji tu, tolonglah mari temu janji. Tolonglah selai ubat, tolonglah ubah gaya hidup. Jadi kaitan dengan bulan Ramadan ni untuk kedua-dua, sama ada orang hak sihat ke ataupun yang ada penyakit dah. Memang nombor 1 ni ialah ubah gaya hidup. Lifestyle modification. InsyaAllah lah, sama-sama lah. Untuk saya sendiri dan juga rakan-rakan pendengar di alam maya sana. Terima kasih saya lagi pada Dr. Najmi sudi bersama kita pada pagi ni untuk first slot ataupun kopi dan stetoskop. Harapnya dapat membagi manfaat kepada semua audiens yang dengar, sama ada hari ni ataupun hari-hari kemudian. Maknanya kena jaga bawah pinggang anda lah. Jangan bagi dah kena, yang kena tu terimalah Allah ujian tersebut. Banyak dan panggil jangan duk cari benda-benda lain pula dah tambahan untuk produk ni. Betul. Sebab dia akan lebih
Saya nak tambah sikit lah. Boleh, pembelian produk di Shopee, barang-barang online. Demo ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan ambil produk tu, tuan-tuan tak test pun darah. Selepas ambil. Betul. Dan dia orang tak jumpa pun. Let's say ada komplikasi. Jadi mutuh kau selepas ambil ubat dia tu, mutuh kau. Kita tak boleh nak contact dah. Dia tak ada doktor yang fizikal. Tapi kita di hospital ni, kita follow up, kita ambil darah. Jaga untuk anak sendiri. Betul. Jadi hak tu lah kita bersungguh-sungguh untuk pesakit ni avoid. Janganlah ambil barang-barang daripada luar ni lah. Sebab dipahami mana benda sekarang ni perlu kita kawal bersama. Sebabnya kos untuk pesakit buah pinggan ni agak tinggi. Sangat tinggi. Untuk pesakit seorang kos untuk dialisis berapa sehari? Kalau kita cuci darah standardnya RM200 lah. Per dialisis, Dr. Zahid. Per dialisis kalau 3 kali seminggu dah 600, tak masuk kos untuk bawa lagi, beli makan dan sebagainya. Ada tambahan ubat kena beli juga dah. Jadi sebelum kita pergi kepada kos yang lebih banyak tu, patutlah bagilah kita sama-sama jaga kesihatan ni. Tamu bulan Ramadan, tak boleh pergi bazar Ramadan kalau kita kata jangan pergi, nanti marah pula orang jual tu. Tapi pandai-pandai pilih, kita pilih satu saja untuk sehari 30. Saya rasa kena plan makan Ramadan, plan buka puasa. Alhamdulillah. Supaya memang banyak benda yang kita tak dapat bulan lain tapi ada pada bulan Ramadan. Tapi bila ni ada 29 hari kita puasa ni, hari ni kita dah buat dah. Hari ni makan, contohnya kita nak makan kuih satu jenis. Bukan kita ambil semua yang ada pada hari ni. Kena kawal nafsu di bazar ni. PT akan habis banyak kalau kita beli banyak. Jadi kita kena plan, termasuk ibadat kita kena plan juga cara makan kita. Betul. Terutamanya pada isteri, kerana dia yang tolong masak kan. Takkan kita nak tolong jaga suami yang sakit kan. Jadi insya-Allah harapnya slot kita ada masa akan datang. Ini kita cuba percubaan kali pertama. InsyaAllah Kopi dan Status akan berlangsung kembali untuk slot-slot seterusnya dengan tajuk-tajuk lebih menarik. Jadi teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dan Status jumpa nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum.